MMF 2026 satukan ekonomi, ilmu dan gaya hidup Muslim, Malaysia Muslim Festival 2026, MMF 2026, melabuhkan tirai dengan jayanya pada 8 Februari lalu di World Trade Center Kuala Lumpur, WTC-KL, sekaligus mengukuhkan peranannya sebagai platform gaya hidup Muslim paling komprehensif di negara ini. Festival 4 hari itu berjaya menarik lebih 30,000 pengunjung daripada pelbagai latar belakang, menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam satu ekosistem merangkumi ekonomi, ilmu dan budaya. Sepanjang penganjuran, MMF 2026 menampilkan ratusan pempamer tempatan dan antarabangsa merangkumi sektor makanan halal, fashion patuh syariah, kesihatan, kecantikan, pendidikan dan keusahawanan. Siri intelektual MMF turut menjadi tumpuan apabila menghimpunkan tokoh agama, akademik dan penggubal dasar bagi membincangkan isu strategik serta pemikiran semasa dunia Islam. Kejayaan festival ini diperkukuh menerusi kerjasama strategik bersama Halal Development Corporation, HDC, serta sokongan pelbagai agensi dan penaja korporat. Antara tarikan baharu, Aromania by Fragrance Festival Malaysia mencuri perhatian dengan mengetengahkan dunia wangian sebagai elemen gaya hidup Muslim moden, sekaligus menambah nilai dan dimensi segar kepada MMF 2026.